Sekarang dah sampai dekat Masjid Kampung Raja. Sekarang pukul 7 pagi. Kita nak turun bawah, makan breakfast, parking kereta, naik 4-wheel, lepas tu start hiking. Inilah ration kita. Saya nak yang betul paling kecil, sebotol butin guys. Cukup. Dapat baju baru, baju yang blur. Peragakan sikit baju baru. Pusing sikit. Pusing baju kan dapat belakang. Jangan pusing badan. Pusing baju. Perasaan naik 4-wheel drive macam ni lah. Oh, dia tak buat. Oh, ini kena bagi. Naik 4-wheel dah shut door. Tengok apa jadi tadi. Kebun sayur semua. Tu di belakang semua pekerja video kawan kami. Yes, sampai dah. Sampai dah. Jom je tau. Dah start hiking. Start pukul 10.30 sampai pukul 2 petang. Kat Camp Tudung Periuk. Akhirnya nampak tapak perkemahan kat sini. Inilah dia, Camp Tudung Periuk. Lunch, nasi. Dia masak merah sama sayur. Ini waitress kita. Setengah jam dah berjalan daripada Camp Tudung Periuk. Sekarang lagi 2 jam akan sampai ke tapak perkemahan Camp Kasut untuk berkemah bermalam hari ini sebelum menuju ke puncak Gunung Yang Belah pada keesokan paginya. Atai gunung. Sampai dah Camp Kasut, camp yang dinamakan sebenarnya ada orang gantung kasut dekat sini. So, kita pilih tempat nak pasang kemah. Jom pasang lah. Masak apa tu? Sekejap, hello. Jai. Sekarang pukul 7 baru nak pergi puncak. Sejuk nak mati, tapi kena kuatkan juga hati. Tak sabar nak sampai lagi. Ini yang tak boleh belah. Wow. Chill, dah sampai. Sejak daripada Camp Tudung Kasut sampai pun akhirnya. My God. Jom. Ketua Kampung Yang Belah, Pendekar Yang Belah, Pengangkat Yang Belah pula. Sekarang ada tema Hari Raya dekat atas Gunung Yang Belah. Bapak. Ni dia tempat mengambil air. Air dia kuning sebab orang cakap air daripada air akar. Layan je lah. Boleh minum. Dah simpan. Camp Periuk round 2 on the way balik. Aku lepas makan kat sungai bawah tadi. Sekarang lepak je, solat dulu, baru sambung perjalanan. So lagi 2 jam baru sampai dusun.
kebun. Dari situ kita akan balik naik 4-wheel. Ni pakai macam ni nak lompat. Okey, jom. Sempit gila tempat ni. Kalau orang tergemuk macam asing dia macam kena. Struggle lah. Kalau sini tak apa. Akhirnya dah sampai dekat starting point kebun sayur. Sekarang pukul 6. So kena tunggu orang yang last sekali sampai baru 4-wheel akan pick up.